Pernah tak terfikir macam mana sesebuah negara tu bina masa depan dia? Bukan setakat bina bangunan tinggi atau jalan raya tau. Ni kisah epik selama 30 tahun. Kisah macam mana Malaysia bina satu jambatan kemakmuran khas untuk rakyatnya. Jom kita selami macam mana semua ni berlaku. Soalan tadi tu, itulah sebenarnya teras cerita kita hari ini. Cuba bayangkan, lepas lalui macam-macam cabaran, Malaysia ada satu tugas yang memang besar. Bukan setakat nak membangun, tapi nak rajut balik masyarakat dan ekonomi supaya masa depan tu jadi lebih adil untuk semua orang. Dan jawapannya, satu idea yang cukup berani. Malaysia tak bina jambatan batu biasa, tapi ia bina sebuah jambatan sosioekonomi yang gergasi. Tujuannya, nak hubungkan setiap seorang rakyat dan pastikan kemakmuran tu dapat dikongsi bersama. Okey, macam mana-mana jambatan pun mesti perlukan asas yang betul-betul kukuh kan? Nah, untuk Malaysia, asas pertama jambatan kemakmuran ni ialah Dasar Ekonomi Baru atau yang kita semua kenali sebagai DEB. DEB ni dilancarkan pada tahun 1970. Ia bukan pelan biasa-biasa, tapi satu rancangan 20 tahun yang lahir sebab keadaan masa tu memang mendesak. Ia dirangka khas oleh Majlis Perundingan Negara dengan satu misi, nak betulkan balik ketidakseimbangan sosioekonomi yang dah agak parah waktu tu. Strategi DEB ni, ia macam ada dua tiang utama yang sangat kukuh. Nombor 1, basmi kemiskinan. Habis-habisan. Untuk semua orang tak kira kaum. Nombor 2, susun semula masyarakat. Maksudnya, kita nak pastikan kerja atau bidang ekonomi tu tak lagi dikaitkan dengan satu-satu kaum je. Boleh kata, inilah formula untuk perpaduan. Jadi, nak bina tiang-tiang yang gagah ni, mestilah perlukan jentera yang power kan? Maka, wujudlah pelbagai agensi kerajaan. Masing-masing ditubuhkan khas untuk jayakan misi besar negara ni. Memang wujud satu ekosistem agensi masa tu. Setiap satu ada peranan yang sangat spesifik. Ada LPP untuk kuatkan pertubuhan peladang, LKIM untuk bantu nelayan, lepas tu ada pula LPN dan RISDA yang uruskan padi dan getah. Semua ni ibarat jentera-jentera pembangunan yang bergerak serentak ke seluruh pelusuk negara. Kalau nak tengok contoh paling jelas impak DEB ni, kita kena tengok Felda. Serius, Felda ni bukan cerita pasal tanam-tanam je. Ia adalah tentang membina komuniti daripada kosong. Cuba anda bayangkan, keluarga miskin dari kampung diberi 10 ekar tanah, dapat rumah dan yang paling penting, dapat harapan untuk mula hidup baru. Ini satu anjakan sosial yang luar biasa besarnya. Selain tu, ada satu lagi jentera yang sangat penting, pemerkasaan kewangan. Macam mana tu? Melalui penubuhan PNB dan skim-skim amanah saham macam ASN dan ASB, rakyat biasa diberi peluang untuk memiliki secebis kekayaan negara. Fikirkan balik, ini bukan setakat bantuan duit tau, tapi ia soal pemilikan, soal rasa ini negara aku pun ada bahagian. Okey, asas jambatan dah kukuh. Sekarang, tiba masanya untuk fasa kedua. Fasa membina struktur moden ke atas jambatan ni. Inilah dia kita masuk ke era Dasar Pembangunan Nasional atau DPN. DPN ni pula, dia jadi macam enjin utama yang pacu Malaysia sepanjang tahun 90-an. Matlamat dia sangat jelas. Nak jadi landasan untuk kita capai satu impian yang sangat besar masa tu, Wawasan 2020. Iaitu jadi negara maju. Kat sini kita nampak macam mana cita-cita negara tu berevolusi. Kalau DEB dulu fokusnya lebih kepada memulihkan dalaman, menyatukan rakyat. DPN pula lebih ke arah, jom kita melonjak, jom bersaing di peringkat dunia. Tapi pada masa yang sama, kena pastikan pembangunan tu seimbang. Tak boleh tinggal sesiapa pun kat belakang. Strategi DPN ni memang menyeluruh. Ia tak tengok satu-satu benda je. Kerajaan masa tu faham yang ekonomi, sosial dan pembangunan fizikal semua ni saling berkait rapat. Sebab itulah tumpuan diberi pada sektor swasta, pada sains dan teknologi, pada pendidikan. Dan yang paling penting, semua ni berpaksikan satu prinsip utama, pembangunan mesti mampan. Jadi, persoalannya sekarang, lepas 30 tahun punya projek mega kebangsaan ni, apa hasilnya? Apa yang kita dapat? Jom kita tengok rupa jambatan yang dah siap dibina ni. Kalau kita nak rumuskan kejayaan ni dalam satu nombor tu ialah 7.2%. Apa benda ni? Menjelang tahun 2000, inilah kadar kemiskinan negara kita.
Bayangkan, satu penurunan yang sangat-sangat drastik. Satu pencapaian yang memang monumental. Tapi, kejayaan ni bukan setakat nombor atas kertas tau. Ia betul-betul mengubah wajah Malaysia. Kita nampak lahirnya golongan pertengahan profesional kat bandar-bandar. Kualiti hidup, kesihatan, semua makin baik. Malah, bandar-bandar baru seperti Bandar Tun Abdul Razak, Jengka pun muncul. Boleh kata, ia macam melakar semula peta negara kita. Dari segi ekonomi pula, era inilah yang melahirkan jenama-jenama yang kita semua kenal sampai hari ini. Malaysia mula buat kereta sendiri, motosikal sendiri, Proton, lepas tu Pro 2, Modernas. Semua ni bukan sekadar syarikat biasa. Ia adalah simbol kebanggaan, simbol cita-cita perindustrian negara kita pada masa tu. Jadi, bila kita tengok balik perjalanan 30 tahun ni, ia bukan sekadar cerita sejarah dalam buku teks. Ia sebenarnya macam cermin untuk kita. Cermin yang bagi banyak pengajaran penting. Soalannya, apa yang boleh kita belajar dari semua ni untuk kita bina masa depan? Dan mungkin pengajaran paling utama ialah kemajuan tu tak boleh datang dengan harga kemusnahan. Keseimbangan antara nak membangunkan ekonomi dengan nak jaga alam sekitar itu bukan lagi satu pilihan, ia dah jadi satu kemestian, terutamanya untuk generasi akan datang. Jadi, Jambatan Kemakmuran tu dah berjaya dibina. Ia dah hubungkan kita, dah bawa kita sampai ke tahap ni. Sekarang, persoalan terakhir untuk kita semua fikirkan bersama, jambatan dah ada. Destinasi kita yang seterusnya ke mana?